Terkini, Mia Sara bakal saman Puteri Balqis. Gara-gara ini, Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? nampaknya, pelakon Mia Sara Nasuha bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap beberapa pihak susulan dakwaan fitnah yang dikatakan melampau. Keputusan itu dibuat selepas namanya dikaitkan sebagai punca konflik keluarga pelakon Puteri Balqis sehingga mencetuskan perbalahan dalam kalangan peminat di media sosial. Menurut Mia Sara Nasuha, tuduhan yang dilemparkan kepadanya adalah sesuatu yang sangat serius memandangkan perkara itu dikatakan berlaku ketika dia masih kanak-kanak. Jelasnya lagi, dia sendiri terkejut apabila dikaitkan dengan isu berkenaan sedangkan hubungan mereka tidak pernah rapat. Tuduhan itu sangat berat kerana sewaktu itu saya baru berumur 7 tahun. Saya tidak pernah kenal pun ibu Puteri Balqis atau keluarganya. Mengenai hubungan kami, saya hanya pernah berjumpa dengannya sekali sahaja seumur hidup di set penggambaran. Kami memang tidak pernah berhubung langsung sejak kecil. Sehingga sekarang, katanya, saya dah tonton podcast itu dan masih tunggu jawapan bahagian mana yang saya aniaya dia. Saya jumpa pun sekali sahaja. Katanya, dalam masa sama, Mia Sara Nasuha menegaskan tindakan undang-undang yang bakal diambil adalah bagi membersihkan reputasinya yang terjejas akibat tuduhan tular itu. Selain menamakan Puteri Balqis dan keluarga, beberapa individu lain termasuk pemilik akaun media sosial serta netizen turut disenaraikan untuk berdepan tindakan sama. Terdahulu, dakwaan yang mengaitkan Mia sebagai punca konflik keluarga serta isu buli mencetuskan perbalahan antara penyokong kedua-dua pelakon itu di media sosial.